Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Taala doakan, yang ini Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain akhir. Seperti biasa kita mulakan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Taman Sri Perdana yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan EJK Masjid yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawdu' wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani yang telah beliau mungkinkan pindahkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Sarifati Hadis bagi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi sudah dialih ke tulisan Bumi oleh Ustazah Nuraini binti Abu ke surat 23. Faedah azimah. Ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, maka hendaklah disurat, yakni ditulis pada bejana. Bejana ni bekas yang suci. Akan apa yang nak ditulis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman 'allamal qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah, bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 6, Suratul Qiyamah ayat 16 hingga 19, dan Suratul Buruj ayat 21 hingga 22. Kemudian dihapuskan, disiramlah dia dengan air Zam-Zam dan diminumkan dia. Nescaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarrad. Ini tulisnya jangan pakai marker. Pakai marker racun. Tulisnya pakai apa? Za'faran. Dia tak tulis kat sini. Tapi maknanya kebiasaannya kalau nak diminum tu za'faran lah. Za'faran ni boleh diminum. Za'faran apa? Bahasa Inggerisnya saffron. Bahasa Arabnya za'faran, bahasa Inggerisnya saffron, bahasa Melayunya kumu-kumu. Kenapa macam tak sinkronis? Wallahu a'lam. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris macam dekat-dekat, ya. Bahasa Melayunya lain, jadi kumu-kumu, ya. Baik, itu kata Imam Ghazali. Mujarrad ni maknanya apa? Sudah dicoba dan berjaya. Dan kata Al-Kalbi, ada bagiku anak. Satu orang ulama namanya Al-Kalbi, ada bagiku anak. Dia kata tiap-tiap membaca dia akan sesuatu daripada Al-Quran, lupa ia. Susah nak menghafal Quran.
Maka melihat aku dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, dia tidur dapat ilham. Surat olehmu, tulis olehmu akan Ar-Rahman Allamal Quran hingga akhir barang yang terdahulu sebut, ayat-ayat yang tadilah. Maka aku berbuat akan dia bagi anakku. Esoknya dibangun, dia buat untuk anak dia. Maka hafaz dia barang yang didengarnya. Maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Maknanya ini salah satu amalan daripada Imam Ghazali dan juga Al-Kalbi untuk menghafaz, tak kira lah hafaz Al-Quran, hafaz hadis atau hafaz nota, hafal nota kan. Nak exam contohnya SPM ke, NGCSE ke kan, apa-apalah apa nama yang nak dihafal. Ini salah satu amalan. Sudah buat belum? Pasal nak cari za'faran tu satu bukan murah lah, dia mahal sikit. Dan juga nak menulisnya tu, nak cari bekas yang agak besar tu, nak tulis. Za'faran ni kena rendam, kena pekat sikit lah, kalau tak dia tak melekat. Tulis pada bekas yang suci tu kan. Kemudian kena cari air zam-zam. Kalau katanya yang beli ada kedai ni tak original, nak kena pergi Mekah ataupun kirim orang yang pergi Mekah. Jadi apa nama ni, perlu usahakan sedikit untuk amalan tersebut. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, terkenal dengan nama Tuan Minan, iaitu salah satu kitab syarah bagi kitab Matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nuraini binti Abu ke surat 299. Dan wajib ni orang ni dia berhenti kat sini. Okey, baik. Sangat doa. Baik. Dan wajib kita iktikadkan, percaya, yakin orang yang mati itu dengan sampai ajalnya. Jikalau terbunuh atau dimakan oleh binatang sekalipun, jangan kita kata ajalnya ni kalau tak ada sebab. Meninggal kenapa? Tak tahu lah, dah sampai ajal dah, tak ada sebab. Tapi kalau meninggal ada sebab, ni sebab meninggal kenapa ni? Sebab dia terbunuh ataupun dimakan binatang. Belum sampai ajal tu kan. Berpantang maut sebelum ajal, itu peribahasa tu maknanya bukanlah kalau orang tu meninggal dunia ada sebab bukan ajal dia, tak. Ada sebab ke, tak ada sebab ke, dah memang ajal. Ajal tu apa? Ketetapan seseorang tu matinya bila, hari apa, pukul berapa saat, kerana apa. Itu dah masuk dalam takdir. Jadi wajib kita iktikad, percaya, yakin dalam hati orang yang mati itu dengan sampai ajalnya, memang dah sampai ajal. Sebabnya tu macam-macam lah. Kadang-kadang tak ada sebab. Kalau dekat sijil kematian tu tulis sakit tua tak ada sebab, maknanya tak ada penyakit. Tapi kena tulis juga sebab apa. Jadi tulis sakit tua. Kenapa dia tak tulis sampai ajal dia, Ustaz? Itu dari segi tauhid lah. Sijil kematian tu dari segi zahir, maknanya sebab ada penyakit apa-apa ke, tak ada. Baik. Jikalau terbunuh atau makan oleh binatang sekalipun, dimakan oleh binatang sekalipun, itu memang dah sampai ajalnya. Khilaf, berbeza pendapat bagi Mu'tazilah, ajaran sesat Mu'tazilah. Di sini disebut Mu'tazilah, Ustaz yang berapa yang sebut sesat kat sini.
dalam muka surat yang sebelum-sebelum ini kita dah pelajari berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bila berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia itu sesat. Dan sebelum ni pun ada perkataan sesat tu untuk Mu'tazilah. Boleh rujuk balik nanti ke surat yang sebelum-sebelum ni. Khilaf berbeza bagi Mu'tazilah, ajaran sesat Mu'tazilah yang berkata oleh mereka itu, mereka berkeyakinan bahawa orang yang membunuh itu memutuskan ajalnya, dan jikalau tiada, nescaya hidup dia hingga sampai ajalnya. Maknanya kalau mati dibunuh tu belum sampai ajal. Dan sebelum sampai ajal dah mati. Gitu. Yang sebenarnya maka iaitu iktikad yang batil. Nampak ni batil ni sesat dah, salah. Dekat ni Mu'tazilah batil. Batil ni apa? Salah. Salah, sesat lah. Tiada harus, iaitu haram. Dalam kitab-kitab para ulama bila sebut tiada harus, maknanya haram. Kenapa dia tak sebut haram tu, Ustaz? Itu menunjukkan bahawasanya haram itu juga ada kataan lain, iaitu tiada harus. Ustaz tahu di mana dia? Guru saya. Guru Ustaz tahu di mana dia? Guru dia. Guru dia sampailah kepada para ulama dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Tiada harus, ini haram, mengikut iktikad mereka itu sekali-kali. Jangan kita ikut. Macam mana apa sebab sekalipun matinya orang tu dan memang dah sampai ajal dah. Maknanya sudah ditetapkan harinya, masanya, di mana, kerana apa sudah ditetapkan dah. Baik. Masuk tajuk seterusnya, orang yang mati syahid itu hidup. Dan wajib kita iktikadkan, percaya, yakin, bersifat barang yang mati syahid ma'rikah, dengan hidup yang kamil, hidup yang sempurna. Iaitu badannya dah matilah, tapi dari segi apa nama ni, dari segi rohnya tu hidup yang kamil, hidup yang sempurna. Dan jikalau adalah kaifiatnya tiada maklum bagi kita sekalipun. Kaifiat ni cara macam mana dia hidup tu, hidup yang sempurna, Allahu a'lam, tak tahu. Dan segala orang mati, dan jikalau adalah mereka itu sekaliannya hidup sekalipun, dan segala orang mati, dan jikalau adalah mereka itu sekaliannya hidup sekalipun. Ini disambungkan ni. Kerana berhubung arwah, ini roh-roh, satu roh banyak arwah. Orang Melayu tak, satu pun arwah je. Arwah baik orang ni seorang. Padahal bahasa Arab tu satu roh banyak arwah. Sebab kalau kita buat tahlil kan, kalau doa tu ila ruhil marhum, ruh bukan ila arwah, tak ada, ila ruhil marhum. Bahasa Arab ruh, ra waw ha terbuka. Tapi yang Melayu sebut ruh, al-uh, artinya al-uh, ruh. Baik, itu dari segi bahasa. Kerana berhubung arwah, iaitu roh-roh mereka itu dengan segala jasad mereka itu, tetapi segala syahid itu terlebih akmal, sempurna hidupnya daripada yang lain daripada mereka itu. Dan anbiya, nabi-nabi itu terlebih akmal, sempurna. Akmal apa? Sempurna. Siapa nama awak? Akmal, sempurna. Mudah-mudahan sempurna dah segala segi, segala segi itu sempurna kan. Dan anbiya itu, nabi-nabi itu terlebih akmal hidupnya daripada syahid, dan iaitu sabit tetap bagi zat dan roh sekaliannya. Zat itu badan lah, roh-roh lah. Maka ialah hidup yang hakiki, hidup yang sebenar. Dan tiada lazim, tiada mesti daripada keadaannya hakikat bahawa ada segala badan itu sertanya. Tak semestinya ada badan tu orang hidup. Seperti barang yang ada ia pada dunia, daripada berhajat ia bagi makanan dan minuman, dan lain daripada keduanya. Kalau ada badan ni perlukan makanan, perlukan minuman, daripada segala sifat jisim, bangkit pandang akan dia di dalam dunia.
tetapi adalah baginya hukum akhirat. Hidup dia kira hidup akhirat lah. Maka makan dan minum mereka itu kerana berlazat-lazat untuk bersedap-sedap, tiada kerana berkehendak sebab lapar dan dahaga. Kalau makan dan minum tu untuk berlazat-lazat sahaja, bukan sebab lapar atau dahaga. Kalau orang lain kan makan tu sebab lapar dan dahaga. Orang mati syahid yang biar tak kerana lapar dan tak kerana dahaga. Maka jika dikata orang bertahu tasawur, macam mana boleh terfikir akal hidup mereka itu? Macam mana boleh kata hidup serta barang yang datang warid, datang hadis keterangan daripada bahawa roh mereka itu di dalam tembuluk burung yang hijau. Dijawab akan dia dengan bahawa segala roh mereka itu berhubung dengan jasad mereka itu akan sebagai berhubung yang kuat. Dan jikalau adalah tempat tetapnya itu di dalam tembuluk burung, perut burung sekalipun, atas bahawasanya perkara yang mencari bagi adat, perkara yang luar biasa lah, maka tiada boleh dikiaskan atasnya akan yang lainnya. Dan diberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala daripada yang dikasihnya. Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang bernikmat syurga daripada makanan dan minuman. Dia makan makanan syurga, minum minuman syurga, dan pakaiannya pakaian syurga, dan yang lain daripadanya. Kita tak mati syahid, kita tak tahu lah. Yang mati syahid yang tahu. Saya nak mati syahid lah Ustaz. Doa lah kan. Tapi bersiap sedialah. Dan bermula murad yang dikendaki dengan syahid yang dapat martabat seperti yang tersebut itu, syahid yang mana yang dikendaki itu, iaitu syahid dunia dan akhirat. Apa dia syahid dunia dan akhirat? Kenapa ada syahid dunia dan akhirat? Tak syahid aja. Syahid dunia dan akhirat ini iaitu mereka yang berperang kerana hendak meninggikan agama Allah Ta'ala, perang melawan orang kafir yang menentang apa nama ni pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Maka mati ia dengan sebab perang itu. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Niat dia betul dan dia pun memang berperang di jalan Allah. Bersalahan, berbeza syahid dunia. Ada pula syahid dunia sahaja. Macam mana tu? Iaitu mereka yang berperang ia kerana berkehendak kepada ghanimah. Ghanimah apa Ustaz? Harta rampasan. Biasanya perang orang kafir. Orang kafir ni dibawa sekali harta benda dia. Jadi apa nama ni, bila kalah maka orang Islam menang, Islam akan bahagi-bahagikan harta rampasan perang. Kalau tak bawa harta benda pun pedang dan sebagainya lah. Jadi kalau ada yang berperang dengan Rasulullah melawan orang kafir, tetapi niatnya bukan kerana Allah semata-mata, ada kerana lain, maka bahawasanya tiada pahala baginya yang kamil, yang sempurna. Ada pahala tapi tak kamil, tak sempurna. Dan jikalau diperlakukan atasnya segala hukum syahid sekalipun, walaupun dia syahid dunia, dikiranya dihukumkan dengan syahid yang apa nama, dipelajari lah, maksudnya pengurusan jenazahnya tu maknanya haram dimandikan, hanya wajib di kebumikan. Kafan saya lupa lah. Kalau orang mati syahid dunia ni, dia haram dimandikan, haram disembahyangkan. Maksudnya yang mandikan sembahyangkan tu malaikat. Dia hanya wajib, kalau tak silap, dikebumikan saja. Kafan tu dengan baju-bajunya tu sekali. Baik. Segala hukum syahid sekalipun di dalam dunia ini, daripada haram mandi dan sembahyangkan. Jadi wajib kafan dan juga kebumikan sahaja. Hukum tu yang tahu Allah Ta'ala lah. Sebab niat dalam hati itu hanya Allah yang tahu. Kita tak boleh tuduh-tuduh. Tapi saya ada belajar ilmu psikologi Ustaz.
Psikologi tu, ilmu psikologi tu agak-agak maknanya biasanya kalau beginilah hatinya, bukan yang sebenar, tak nampak, tak tahu, tak dengar apa dalam hati orang. Tapi tu dalam cerita tu, itu cerita dia dengar apa orang bercakap, kan? Itu cerita. Baik. Dan ada pun syahid akhirat juga. Ada tadi syahid dunia. Yang pertama tadi syahid dunia akhirat, perang menentang orang bukan Islam yang menentang dan semata-mata kerana Allah niatnya. Yang kedua, perang di jalan Allah tapi niatnya bukan kerana Allah. Dan yang ketiga, syahid akhirat sahaja, seperti mati kena taun, penyakit taun, ditahan sakit sampai mati, dan syirik perut. Syirik perut lah, sakit perut, yang berak sampai mati. Kalau situ saya nak ni lah, makan apa nama tu, julap, biar saya mati syahid. Itu bunuh diri namanya. Ini penyakitnya jangan dicari. Itu tak jadi apa nama syahid. Ini memang sakit, tak ada niat nak bunuh diri. Kalau dia memang niat nak bunuh diri, itu bunuh diri, itu haram, dosa. Baik-baik dapat pahala syahid, dosa dosa besar kan. Tapi kalau macam tu, biarkan juga dia usaha lah. Kita diwajibkan berusaha, jaga agama, jaga badan kan. Jadi wajib usaha, makanlah ubat, jumpalah doktor. Kalau tak jumpa doktor pun usahakanlah makan apa, kalau apa nama, pocai nama tu kan, cikitaon. Dulu pocai, dia ada tiru yang cikitaon, nama macam takon pula. Makan, usahakan. Kalau dah usaha sakit juga mati, itulah baru namanya syahid akhirat. Dan umpama keduanya banyak lagi dalam kitab-kitab yang lain ada disebutkan. Kitab fikih kita selamat disebut mati kerana, yang saya ingat antaranya mati terbakar, syahid akhirat. Mati lemas, syahid akhirat. Yang mau Islam lah, syaratnya mesti orang Islam. Kalau bukan Islam, dikatak namanya. Dia tak ada syahid terbakar ke apa ke, tapi kalau dia bukan Islam, dia tak ada mati syahid akhirat. Itu dia. Minta maaf, bukan nak gelakkan, maknanya dari segi hukum memang macam tu. Yang pertama yang ditamakan tu akidah, tauhid, Islam. Bila Islam dapat pahala, buat baik walaupun sedikit dapat pahala. Kalau bukan Islam, buat baik banyak mana sekalipun tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Itu sebab ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, syarat yang pertama apa? Islam. Baru sah dan dapat pahala. Contoh orang bukan Islam, dia nak belajar sembahyang, tapi dia sembahyang tapi dia belum Islam, tak ada pahala. Baguslah dia nak belajar kan. Ataupun orang bukan Islam, dia nak dah masuk bulan Rajab, dia nak belajar puasa, dia puasa daripada jenazah. Jadi puasanya tu, kalau dia puasa tak dikira apa nama ni, tak dapat pahala lah, sebab dia bukan Islam. Kalau Islam, walaupun sedikit kebaikannya, ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka ia seperti yang pertama juga pada pahalanya. Orang mati syahid akhirat, pahalanya seperti orang syahid dunia dan akhirat dari segi pahalanya. Tetapi kurangnya pada hidupnya dan rezekinya juga. Dan tiada diperlakukan akan dia dalam dunia ini hukum syahid ma'rikah. Dia diuruskan jenazahnya seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan seperti biasa. Walaupun dia ada mati kerana taun, cerit-birit, ataupun meninggal dunia kerana terbakar, mati lemas dan sebagainya. Ada banyak lagi bab-bab syahid akhirat tu. Nanti kalau ada rezeki, kalau saya ingat, saya bawakan. Maknanya antara mati-mati yang dikira syahid akhirat. Maknanya syahid akhirat macam mana? Kat dunia urus macam biasa,
seperti jenazah yang mati biasa, tetapi di akhirat dia dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar, besar pahala. Baik, masuk pada bab rezeki menurut ahli sunnah. Dan bermula rezeki daripada ahli sunnah itu jenazah lepas isyak sembahyang isyak. Pasal biasanya kalau ikut hukum kena disegerakan lepas isyak tak apa. Dan bermula rezeki daripada ahli sunnah itu barang yang dihela akan dia oleh Allah kepada segala haiwan. Rezeki daripada ahli sunnah maknanya dalam fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, barang yang dihela akan dia oleh Allah kepada segala haiwan, maka mengambil manfaat dia dengan dia fi'il perbuatan, maka masuk rezeki manusia dan segala binatang dan lain daripada keduanya, lain daripada manusia dan binatang, dan melengkapi akan yang dimakan dan lainnya daripada barang yang mengambil intifak, yakni manfaat ia dengan dia, bukan sahaja perkara yang dimakan itu rezeki, tapi yang diambil manfaat, itu rezeki. Maka barang siapa milik ia akan suatu dan mungkin ia daripada mengambil intifak manfaat dengan dia, dan tiada mengambil intifak manfaat ia dengan dia dengan fi'il perbuatan, maka tiada demikian suatu itu rezeki baginya. Dia ada memiliki sesuatu, contoh kereta, dan mungkin belum ambil lagi manfaat, ataupun dia tak ambil manfaat dengan kereta itu dengan perbuatan, itu belum rezeki lagi. Belum rezeki lagi, dan tertentulah habis kat sini, dan tertentulah sambung kat sini. Dan tertentulah dinamakan rezeki itu bagi orang yang mengambil manfaat ia dengan dia dengan fi'il. Yang namanya rezeki itu dia ambil manfaat dengan benda itu. Contoh kereta si A, tapi A tak pakai, B yang pakai, A pinjamkan, itu rezeki si B lah. Maka apabila kita ketahui akan makna rezeki itu seperti yang tersebut itu, maka wajib iktikadkan, percaya, yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan yang halal dan yang makruh dan yang haram. Rezeki ini ada yang halal, ada yang makruh, ada yang haram. Bukan semua rezeki itu halal, ada yang haram, ada yang makruh. Seperti kata Ibrahim Al-Laqani, nama ulama, fayarzuqullahu al-halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Artinya, maka memberi rezeki oleh Allah akan yang halal, maka ketahui olehmu, dan memberi rezeki ia akan yang makruh dan akan yang haram. Jadi kena carilah yang halal, elakkan yang haram dan yang makruh. Faedah bermula rezeki itu dua bahagian. Pertama, zahir bagi badan seperti makanan yang mengenyangkan, dan kedua, batin bagi hati seperti ilmu dan makrifah. Makrifah ni apa? Mengenal siapa? Mengenal Allah. Ilmu tu rezeki. Ada satu orang, dia banyak harta, contoh, bukan setakat itu, malah dia juga banyak ilmu. Alhamdulillah, dua rezekinya, zahir dan batin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Contoh macam Nabi Ibrahim, contoh lain seperti Nabi Muhammad SAW sendiri pun sebenarnya ada dia boleh jadi kaya tapi dia tak nak lah. Sahabat ada sahabat iaitu Abdul Rahman bin Auf, harta banyak, ilmu pun banyak. Ada orang sebaliknya lah, harta banyak, ilmu sedikit. Ada yang ilmu banyak, harta sedikit. Yang paling rugi, harta dah sikit, ilmu pun sikit. Alhamdulillah min dzalik. Kan? Yang paling untung dua-dua lah. Maknanya harta banyak, ilmu pun banyak.
Masalahnya kalau nak cari harta yang semaksimum mungkin, nanti ilmu tertinggal. Nak cari ilmu sebanyak mungkin, nanti harta tertinggal. Jadi sebahagian masa dia sama 24 jam. Nak cari harta dengan nak cari ilmu tu masanya sama 24 jam. Dalam masa 4 jam tu nak dapat dua-dua, kenalah bagi dua. Kalau terlebih pada harta, akan terkuranglah sedikit pada ilmu. Kalau terlebih pada ilmu, akan terkurang sikitlah pada harta. Kalau nak dua-dua, kena balance lah. Masa 24 jam tu kena bahagi. Masa kita kat dunia ni sama benda, masa yang sama. Maknanya inilah masanya untuk cari harta, dan inilah masanya juga untuk cari ilmu. Jadi kena pandai bahagikan masa. Jangan sampai terlalu banyak harta, kurang ilmu. Tapi kalau banyak sangat ilmu, kurang harta tu tak apa lagi. Cuma kena sabarlah. Ini apa nama ni, tak sabar. Dan makrifah ni ilmu juga. Maknanya mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala tu dengan ilmu lah. Ilmu apa? Mengenal Allah Ta'ala, ilmu Tauhid. Baik, aqaidul iman yang terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kembali hamba pada menyebut yang tinggal daripada aqaidul iman, simpulan-simpulan iman. Satu aqdul, simpulan, banyak aqaid, simpulan-simpulan iman yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah, dan telah lalu masuk di dalamnya rukun iman yang 4 dan lawannya 4. Rukun iman kali Ustaz, ini maknanya salah satu rukun iman tu mengucap 2 kalimah syahadat dah tak termasuklah. Mana rukun iman yang iman yang keempat tu, rukun iman ada 6 kan. Ni 4 daripada 6 tu lah. 4 daripada 6 masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Maka kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahim, itu Imam Sanusi, wa yu'khadhu minhu wujubu sidqi ar-rusuli alaihi wassalatu wassalamu wastihalatu al-kadhibi alaihim, wa illa lam yakunu rusulan umana'a li maulana al-alimi bil khafiyati jalla wa azza wastihalatu fi'li al-munhiyat kulliha li'annahum alaihimus salatu wassalamu ursilu liyu'allimu al-khalqa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu an la yakuna fi jami'iha mukhalifatan li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'il khalqi wa amanahum ala sirri wahyi. Artinya, dan diambil daripada Muhammadur Rasulullah itu wajib benar sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan istihalah mustahil dusta atas mereka itu. Dan jika tiada wajib benar bagi mereka itu dan istihalah dusta atas mereka itu, nescaya tiada ada mereka itu jadi pesuruh yang kepercayaan dan dipercayai bagi Tuhan kita yang mengetahui ia dengan sekalian yang tersembunyi. Dan istihalah mereka itu mengerjakan, mustahil mereka itu mengerjakan pekerjaan yang ditegah sekaliannya, kerana bahawasa mereka itu alaihi wassalatu wassalam disuruh mereka itu supaya mengajar mereka itu akan makhluk dengan segala perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu dan diam mereka itu. 3 perkara, perkataan, perbuatan dan diam. Diam itu keadaan. Maka lazimlah, mestilah bahawa tiada pada sekaliannya itu bersalahan, berbeza bagi suruh, ini perintah Tuhan kita Jalla wa Azza yang telah memilih ia akan mereka itu atas sekalian makhluknya, dan mempercaya ia akan mereka itu atas rahsia wahyunya. Memilih ini, Allah Ta'ala pilih Rasul ni bukanlah Allah Ta'ala tilik-tilik, tengok-tengok baru pilih, tak. Memilih kat sini maksudnya Allah dah takdirkan, dah tentukan siapa yang akan jadi pesuruhnya. Bila? Sejak tiada makhluk, sejak azali. Sejak azali itu apa? Sejak makhluk belum ada.
hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada. Ketika itu Allah Ta'ala sudah takdirkan, sudah tentukan siapa yang menjadi Rasul-Rasulnya. Bukanlah memilih, maksudnya macam kita nak kahwin, kita lah seseorang nak kahwin, girlfriendnya banyak, jadi dia pilih mana yang ini cantik, tapi kurang solehah contoh, yang ini tak berapa cantik lah, boleh lah, tapi solehah lah contoh. Kan nak pilih mana kan? Kereta nak pilih, itu makhluk memilih. Allah Ta'ala memilih itu bukan macam jangan kita salah faham. Baik. Dan makna rahsia itu wahyu, dan tiada syak bahawa diidafatkan, disandarkan Rasulun kepada Allah, jadi Rasulullah Azza wa Jalla itu menghendaki ia akan bahawasanya memilih ia akan dia bagi risalah. Memilih, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala takdirkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah, risalah itu kerasulan. Seperti memilih ia, mentakdirkan ia akan segala saudaranya yang mursalin, Rasul-Rasul yang lain. Bagi demikian itu. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ilmunya, ilmu Allah meliputi, menyeluruh dengan barang yang tiada terhingga baginya, sehingga perkara yang tak ada penghujung pun Allah Ta'ala tahu, sebab Allah yang jadikan. Dan jahil dan barang yang pada maknanya mustahil atasnya Allah Ta'ala, maka lazim bahawa membenar Allah Ta'ala bagi segala mereka itu mutabiqun, selaras bagi barang yang pada ilmunya, pada ilmu Allah Ta'ala daripada mereka itu, daripada benar dan amanah. Allah Ta'ala tahu pula Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain itu amanah dan benar, Allah Ta'ala yang jadikan. Maka mustahil bahawa ada mereka itu Rasul-Rasul pada nafsul amri atas bersalahan. Nafsul amri ini pekerjaan diri, atas bersalahan, berbeza barang yang mengetahui Allah Ta'ala daripada mereka itu. Berbeza dengan Allah Ta'ala itu mustahil. Dan sesungguhnya telah menyuruh Allah Ta'ala dengan mengikut akan mereka itu alaihimussalatu wassalam pada segala perkataan mereka itu. Kita disuruh ikut perkataan dan perbuatan mereka itu dan diam mereka itu. Ini secara zahirlah, secara umum. Maknanya dari segi khususnya, bukan semua perbuatan, perkataan dan keadaan mereka itu kita disuruh ikut. Sebab perkataan, perbuatan dan keadaan Rasul-Rasul itu panggil sunnah. Apa yang mereka buat, apa yang mereka suruh, apa yang keadaan mereka itu dipanggil sunnah. Harus diingat, saya pun dah ulang banyak kali, sunnah itu pecah hukumnya kepada 5 hukum. Ada yang wajib, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang makruh, dan ada sunnah yang haram. Sebaliknya sebaliknya atau bertentangan, opposite dengannya, iaitu bid'ah. Bid'ah ini yang tak pernah dibuat oleh Rasul-Rasul, tak pernah disuruh oleh Rasul-Rasul, dan tak ada keadaan Rasul-Rasul begitu. Maka bid'ah juga pecah hukumnya kepada 5. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang wajib. Saya dah ulang sebelum ni kan banyak kali, tapi tak apa, saya ulang sikit je. Salah satunya sunnah Rasulullah buat, tapi haram kita umat ni buat. Contoh, kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa. Contoh pula bid'ah, Rasulullah tak pernah buat, tak pernah suruh, tak ada keadaannya begitu, tetapi kita umatnya wajib buat. Dan sudah dibuat pun oleh siapa? Oleh sahabat khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Apa bid'ah yang dibuat? Mengumpulkan tulisan Al-Quran dalam satu naskah. Itu bid'ah, tapi wajib dibuat supaya untuk manfaat umat akhir zaman. Baik.
maka lazimlah bahawa ada sekaliannya itu rasul-rasul atas berbetulan dengan barang yang diredhakan dia oleh Tuhan kita azza wa jalla, dan iaitulah yang dituntut. Maka tiada jatuh, tiada berlaku daripada mereka itu bersalahan, berbeza dengan barang yang diredha oleh Tuhan sekali-kali. Ini salah satu maksud syaitan. Baik, jadi sampai sini dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita ingatkan pahala kalau ada tuan-tuan, pahala kita belajar Quran kaji ini pada roh almarhum atau marhumah, insya-Allah.